Okay guys, tengok saya ni. Baru balik dari rumah panjang. Kita berhenti sekejap. Nak ambil parang. Saya tak bawa parang. Nak tanam pokok kelapa yang teman saya bagi dari Serian, Kampung Rayang. So buahnya sangat manis guys, sangat manis. So dia bagi 4 ketul. So terima kasih ya Puan Suzy. And then saya banyak tanam pokok kelapa sini sebab sama ada boleh buat upak ataupun tebang buat upak ataupun makan buah dia. Itulah saya purposely tanam dia banyak. Kemudian nanti bila ada free, saya nak bersih lah kawasan kat belakang ni guys. So bagi racun ke supaya tu rumput tu tak tumbuh. Dan saya tanam kebanyakannya, saya cuba tanam buah rambutan. Buah macam-macam buah. Tapi macam tak menjadilah sebab saya jarang ke sini. So now adik saya pun sibuk. Kita cuba datang sini guys. Panas, hari panas. Jom ikutin video saya ya. Okay guys, pagi ini kita nak tanam pokok kelapa. Buahnya manis-manis. Oleh kawan saya, Puan Suzy dan suami dan keluarga bagi ni. Dia bagi 4. Saya tanam 2 pakai boot. Saya beli boot guys. So ni buah dia manis. Tak payah tambah sugar. Nak tahu mana tanam. Ni rumah orang tua saya belum lagi. Pakai boot. Asyik saya beli boot. Ini nanam ni tu. Enggak katanya. Dari jambu ku dah buah red. Yalah. Ni tebingnya ni. Antara kitanya. Itu lah. Boleh kah? Tak tahu bila buah anak asuh singit. Bisa kayunya kayu jabang kena ngetan ada. Nya deh. Aku ada boleh makan jabang. Oh my kan ni. Sorry, mai aku ambil kayu nyen. Nyen kayu nyen. Ni limau. 5 purut. Ada ngambil baja. Nama jabang dah tetak. Tu alih nguni waret. Tanam tebing nyen. Tu dah. Kayu tu red. Kena dah nah. Ambil. Ya urin. Saya tanam banyak pokok kelapa antara kita dengan orang sebelah. Saya ingatkan saya nak beli tanah sebelah tu kecil je. Tu pindah ngoh. Ialah nyungkur tanah kuning kan ni dah besar terus. Boleh cabut dek. Coba. Dah, aku mantap baru ya. Nah, nah, letak nak tu urat ya. Anak kalau habis letak ya. Bawah lah kau letak. Siapa bodoh bila nanam itu? Tanam tebing-tebing. Nyu rapat ko ya. Ni sampai jabang tengahnya ni. Ni tanah kawasan my late parents memang besar guys. Tunggulah sabar ada rezeki saya akan buat projek. Buat boleh dua rumah lagi sinilah. Tempat kita bertendu. Ha? Ya. Oh kerah. Ataupun dampir sitiknya dah. Nyen. Abang Siti tu bisik tanam ya urennya. Tapi nyen. Bisik deh ni nah. Tu ah. Sini medanya. Tengahnya. Oh, tengah rapat gila lah. Nang awak. Kau rampih lagi buah ya. Tu dah projek rumah ni rapat gila. Ni ya urian tanah sama dia sabang punya. Dubu hujan. Ni pokok asam saya guys. Ni asam mangga. Saya beli dekat Batu 6. Okey lah tepi ni kan. Ini satu. Sendat. Ni atak rumah lama di parent saya di Malaysia. Saya tak ni dulu nak buat macam pagar macam ni lah. Ni uncle saya tanam ni. Uncle Loren. Terima kasih. Ini batang ubi. Nah.
Kalau seorang keluarkan bajet nak buat ni tak dapat guys. Saya plan nak roboh. Dalam mimpi tak boleh. Mesti roboh kan. Saya yang ambil mimpi. Ini petang ubi tu manyuh tak? Elak lah kita baru kah nanam. Apa lagi tanam? Ubi ni. Kita kena tanam batang ubi banyak-banyak, nanti boleh ambil ni. Mesti nanti saya tanam ni, daun cangkuk. Ada jambu yang saya tanam. Ini limau purut. Angka saya buat lebihan atap, buat macam ni. Kena banyak tanam daun ubi, sebab kita minat makan ubi. Nak habis dah tu yak segar kau patunya. Ini limau pamelon yang besar tu, isi dia kuning. Adik saya buat macam ni. Nasib saya beli boot ni guys. Boleh? Aku ingat dia nanam. Tak apalah kau tanam lah. Aku ambil gambar video. Nama sabang tu Siti ajak buat berbungai. Ni. Oh nasib sabang. Ini sabang putih. Jauh saya ambil ni. Mati sekedar ya. Ni coconut, ini nanas. Nanas pound. Ini guys, itu hari saya beli. Dah berbuah jambu saya ni. Belum lagi buat pagar. Tu keladi. Ini dah besar dah. Saya pun tak tahu kelapa apa saya tanam tu hari. Mini jembatan. Nak Sabang Mirai cangkuk. Ini kelapa kuning. Jauh juga saya ambil dari Lunduk. Tepi-tepi ni kita tanam batang ubi, batang cangkuk, cangkuk manis. Itulah saya suka sangat nak balik sini. Mana tu harinya buah jambu ko tak? Ni pohon jambu saya. Itu hari. Dah berbuah. Mana pergi buah dah hilang ke? Oi, tu sampah. Uncle saya tu guys. Mana dia buah dah? Saya belum beli baja lagi. Itu bidara, ni kelapa. Mesti maya lah kita baru magar buah-buahnya. Dah buah jambu punya dah. Dah berbuah. Sitinya dah buah. Nan mu dini tu ngak buah. Nak patut ambil orang. Sepiaknya manyuh ke buah. Tok nyadi pun tok. Kelapa. Ini saya beli batu besar, batu kecil, batu halus saya beli 10 tan. Batu besar ada 5 tan. Tak cukup juga. Nanti saya nak beli tanah kuning, fill up semua tu. Dulu saya tanam rambutan kat sana. Tidak menjadi guys, mati. Sebab kating imban-imban susur bah tanah. Tu hari saya bagi baja, okey. Kena bagi baja balik lah coconut saya ni. Yang payah belakang dah. Ni Rian dah. Bisa cangkuk dalam. Memang dini nanam Riannya. Tu keladi tumbuh. Sangking aku tinggal buat dabai saya tu guys. Ni dabai saya beli 2 pokok. Ni dabai saya. Mak angka dah tebangkan, dia tumbuh balik.
Inilah tanah perantaraan dengan orang sebelah. Orang sebelah dah beli. Saya kena clear ni nanti lah. Tu pukul rian sitik dah. Ni munsangking tu. Mana nak tanam? Sebah nyin ke? Munsangking saya dah mati. Ya lah. Harap nak mati lah Rito. Tu pasal kayu petanda ya. Ini air mengalir. Besar kan? Ini munsangking saya. Saya beli 2 itu hari mati. Tanah ni tak bagus lah. Tanam-tanam buah-buahan. Kat belakang ni aja. Okay guys, kita nak balik.